Bila kita sedar hakikat ni, kita akan rasa sangat terharu dan menghargai setiap hurufnya sebab ia adalah satu penghormatan yang tak ternilai. Baiklah, sekarang kita dah faham latar belakang dan keagungannya. Jom kita mulakan perjalanan kita menelusuri ke-7 ayat ini, ayat demi ayat, sebagai satu kembara rohani yang lengkap. Okey, ini mungkin bahagian yang paling mengubah segalanya. Sedar tak bila kita baca Al-Fatihah, kita bukan sedang bercakap seorang diri. Ia bukan monolog. Ia adalah satu dialog, satu perbualan langsung antara kita dengan pencipta kita. Setiap kali kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, "Hamba-Ku telah memujiku." Bila kita mohon Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dia berjanji dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Kalau kita betul-betul hayati hakikat ni, solat kita tak akan sama lagi. Perjalanan dalam 7 ayat ini pun sangat cantik susunannya. Mula-mula, kita mulakan dengan namanya. Lepas tu, kita terus zahirkan rasa syukur. Kemudian, kita iktiraf sifat pemurah dan penyayahnya yang tiada batas. Kita ingatkan diri kita tentang accountability di hari pembalasan. Dan lepas semua tu, barulah kita buat pengisytiharan paling agung. Hanya Engkau kami sembah dan hanya padamu kami minta tolong. Akhir sekali, kita merayu untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Lampu yang terang, tapi hati tak tenang. Kita ada telefon pintar, tapi jiwa rasa kosong. Dan jawapan Al-Fatihah kepada semua ni sangat ringkas tapi sangat berkuasa. Mulakan dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ia bukan sekadar kata-kata. Ia adalah satu anjakan paradigma. Satu cara untuk kita tukar fokus kita daripada melihat apa yang kita tak ada kepada menghargai apa yang kita ada. Ini adalah nasihat praktikal yang sangat mendalam. 2 ayat ni sahaja dah cukup untuk jadi sauh dalam hidup kita. Alhamdulillah, menjaga hati kita supaya sentiasa ada rasa cukup dan bersyukur. Manakala Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ayat ni ia membebaskan kita. Ia membebaskan kita daripada menjadi hamba kepada pujian orang, hamba kepada duit atau hamba kepada kedudukan. Kemerdekaan sejati ada dalam ayat ni. Dan inilah kesimpulan yang paling penting. Ingat tak dialog yang kita bincangkan tadi? Ini bermakna Al-Fatihah ni bukan surah untuk kita cakap sahaja. Ia adalah surah untuk kita dengar. Ketenangan yang sebenar datang bukan hanya dari kita bercakap pada Tuhan, tapi datang dari keyakinan untuk mendengar jawapannya dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Inilah penawar sebenar kepada rasa sunyi dan keseorangan. Jadi, selepas kita sama-sama menelusuri rahsia dan makna surah yang agung ni, soalan terakhir kembali kepada anda. Cuba ambil masa sekejap. Fikirkan,